Sebenarnya dia sangatlah common. Kalau dalam 10 orang wanita, mungkin satu atau dua ada PMOS. Antara tanda-tanda awal adalah selalunya period dia tak regular. So kalau dalam setahun mungkin 2-3 kali je datang period dia. Or kalau dari segi period tu, period dia tak heavy sangat, sikit sahaja. Itu antara simptom utama lah. Memang PMOS boleh mengganggu dengan kita punya kesuburan. Sebab apa isunya berlaku adalah kita punya telur tu lambat matang. Jadi ovulasi tak berlaku ataupun lambat berlaku. So kita tak tahu bila actually waktu subuh kita. Jom sama-sama podcast Anur penuh makna. Kasih dan ilmu kita sebarkan untuk semua insan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Apa Kes? Podcast yang membawakan kupasan santai, padat dan mudah difahami tentang pelbagai isu kesihatan, perubatan dan gaya hidup. Saya Dr. Syikin, Pegawai Perubatan Hospital Pakar Anur, akan menemani anda bersama pakar jemputan kami untuk menjawab persoalan yang sering bermain di fikiran kita. Sakit sikit, apa kes? Simptom pelik, apa kes? Nak tahu fakta atau mitos? Apa kes? Di sini kami bincangkan semuanya dengan bahasa yang mudah difahami, fakta yang tepat dan perkongsian yang bermanfaat. Jadi jangan ke mana-mana. Inilah Apa Kes? Kerana setiap persoalan pasti ada jawapannya. Jom kita mulakan. Bersama saya adalah seorang pakar, pakar obstetrik and gynecology, Dr. Saleha, Ya, betul. yang saya kenali personally. Boleh doktor kongsikan sedikit nama penuh doktor, jawatan dan sedikit pengalaman doktor dalam bidang perubatan? Okay. So, Assalamualaikum. Syikin, saya Dr. Saleha. Waalaikumsalam. Saya basically bekerja di Hospital Pakar Anur dan juga berkhidmat di Pusat Kesuburan Sofia. So, saya memanglah pakar sakit puan, tapi sebenarnya saya lebih kepada fertility. Ya, betul. So saya train dekat basically daripada Universiti Putra Malaysia sebagai undergraduate. Okay. Lepas tu teruskan kepakaran dalam bahagian exam ONG dekat MRCOG dekat UK. Lepas tu buat lebih sikit pasal fertility. Macam tu lah. Okay, so apa yang membuatkan doktor pilih kerjaya sebagai seorang doktor, khususnya dalam bidang ni, fertility especially? Fertility tu lah mula-mula entah kenapa nak jadi doktor kan. So dia ada macam penyakit kan. Dia nak jadi doktor. So nak jadi doktor, jadi doktor. So bila jadi doktor, ayah kata okay, kalau jadi doktor, jadilah doktor orang sakit puan. Sebab orang ramai pesakit wanita nak doktor perempuan. Betul. So bila dah buat macam tu, mestilah tak banyak jauh daripada ONG. Yes. So bila buat ONG, lepas tu kita kata okay, nak buat apa lepas ni. So then kita tengok fertility salah satu bidang yang canggih, yang berkembang dengan pesat. Dan dia boleh mampu macam membantu dan mengubah hidup seseorang pasangan tu untuk mendapatkan seorang cahaya mata, insyaAllah. So kita rasa tu yang menarik lah. Banyak dah Dr. Saleha bantu ni. Alah, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so ada soalan santai sikit. Kalau doktor bukan doktor, apakah Dr. Saleha akan jadi? Itulah, saya pun tanya kalau jadi doktor apa yang kita nak buat kan. Sebenarnya bila orang jadi doktor ni dia tak ada plan B. Dia satu je. Mungkin jadi suri rumah. Okay, so suri rumah sepenuh masa lah ya doktor? Ya, betul. InsyaAllah. Itu masih dalam idaman. Okay, dengar tu. Okay. Okay lah doktor, kita pergi ke topik segmen kita tentang fertility lah, sebab doktor bahagian fertility ya. Okay. Selalu kita dengar pasal PCOS. PCOS kan? PCOS, orang banyak dengar PCOS, apa benda tu PCOS. Tapi saya dengar ada satu nama baru recently. Betul. Dia jadi PMOS. PMOS. Macam os-os juga kan. Tapi dia jadi daripada PCOS, poly, Poly, endocrine,
Polycystic ovarian syndrome dia kepada- menjadi kepada polyendocrine metabolic ovarian syndrome. So dia jadi lagi kompleks. Apa beza dia, doktor? Sebenarnya dia nak stresskan nama PCOS tu dia banyak silap dia. Sebab dia hanya ingat seolah-olah ovary je yang terkesan. Tapi sebenarnya dia adalah keadaan di mana dia memberi kesan kepada seluruh badan. Sebab tu dia ada polyendocrine, maksudnya dia ada lebih daripada isu daripada hormon insulin. So daripada situ dia menyebabkan terkesan kepada seluruh badan, bukan pada ovary je, kepada jantung, kepada insulin kita, gula, dan juga ada kesan jangka masa panjang. So bila orang ingat PCOS tu ingat ovary je, tapi sebenarnya dia lebih daripada ovary. Dia menyebabkan metabolic punya problem as well. Yes, that's right. So harapannya dengan nama yang baru, dia boleh memberi impact, ataupun ramai akan faham yang keadaan ini bukan hanyalah terlibat kepada ovary, tetapi dia multi system, seluruh badan terkesan. Okay. Tapi management, treatment semua sama je lah, betul tak? Lebih doktor? kurang betul sama, supaya orang tak tersalah faham. So sebab sampai orang kata PCOS tu hanya didiagnose dekat klinik fertility je, ataupun klinik ONG je baru diagnose. Padahal bila dia jumpa endocrine, doktor macam dalaman, dia boleh juga datang dengan masalah gula yang tinggi. So dia ada diabetes, pada masa sama dia ada polycystic ovarian syndrome tu juga. So detected because actually dia ada polycystic ovarian. Ya, betul. So dia boleh detect tempat mana-mana yang lain juga. Okay, so sejauh mana PCOS berlaku dalam golongan wanita dan golongan umur manakah yang paling kerap Terkesan. dapat PCOS? PMOS. PMOS. Jadi PCOM. PMOS ni. Okay, sebenarnya dia sangatlah common. Kalau dalam 10 orang wanita, mungkin satu atau dua ada PMOS. Okay. So kita nak bagi PMOS ke PCOS ni? Kan kelakar kan? Dia masih nak tukar kan? Dia Masih PCOS nak tukar. PCOS, PMOS boleh lah, sama lah ya. So dia basically satu atau dua orang daripada wanita yang 10 tu ada keadaan ni. Biasa dalam golongan umur? Umur. So basically sebab dia affect fertility, kebanyakannya kita detect pada usia yang reproduktif lah. Maksudnya bila dia berumah tangga, umur 20 mid 20s, bila dia dah kahwin, lepas tu nak memiliki cahaya mata, masa tu dia tahu period saya tak regular, dan baru check. So kebanyakan couple ataupun wanita masa tu yang dia akan datang check. Sebab kalau dia datang awal lagi, macam masa tengah teenagers ataupun masa tengah remaja, mungkin impact dia tak memberi kesan yang kuat. Maksudnya period tak regular sebab hormon, tapi diagnosis tu belum kita macam bulatkan itulah PCOS, belum lagi betul-betul. Sebab macam dari segi pemeriksaan pun kita hanya boleh buat scan perut saja, kita tak boleh scan bawah. Mungkin boleh buat ujian darah tapi mungkin masa tu remaja kan, dia orang mungkin seronok period tak datang, okey lah, tak ada masalah, Tak kisah pun. Tapi betul-betul kisah bila nak memiliki cahaya mata, dah dah berkahwin. Betul. So dia nak tahu bila waktu subuh dia nak tahu bila nak bersama. So that's when kebanyakan couple akan datang. Faham. Okey, kalau macam tu, apakah tanda-tanda awal PMOS? PMOS ni. Yang sering macam mungkin tak perasan atau diabaikan. Betul. So antara tanda-tanda awal adalah selalunya period dia tak regular. So kalau dalam setahun mungkin 2-3 kali je datang period dia. Or kalau dari segi period tu, period dia tak heavy sangat, sikit sahaja. Itu antara simptom utama lah mereka yang ada. Period tak regular, period sikit. Betul, period tak regular. So ramai orang yang single seronok lah period tak datang kan. Puasa pun penuh, tak payah pakai pad, tak payah beli pad selalu, Tak period pain. tak ada period pain. So dan dia rasa tak ada apalah, tak ada apa hal kan, macam tu. Tapi bila dah berumah tangga baru takkanlah period ni, macam mana nak tahu waktu subuh bila, macam mana nak kira kitaran. So selain daripada tu, ada juga simptom yang lain. Contohnya mungkin kulit tu berminyak sedikit, senang dapat jerawat. So itu kat mana remaja akan datang.
So bila dia check, ada acne, senang or kalau ada masalah macam bulu yang tumbuh dekat muka, dekat dagu, tempat yang tak sepatutnya ada. So itu antaranya lah yang simptom-simptom yang mungkin orang datang awal sedikit sebelum berumah tangga. Faham. Okay. Sangat jelas ya Dr. Sarah. Ya ke? Okay, so kitaran haid yang tak teratur tak semestinya lah tanda seseorang tu mengalami PMOS ni, betul tak? Tak semestinya, betul. Ramai yang kata period dia tak teratur, dia ingat PMOS atau PCOS, dia boleh self-diagnose. Tapi sebenarnya ada juga keadaan lain yang buatkan period kita tak teratur. Macam ada keadaan dipanggil macam masalah hormon thyroid. Thyroid kita yang aktif kadang-kadang period tak datang. Okay. Ataupun dia ada hormon lain yang macam prolactin, or yang kita risau takut apa yang kita panggil dia terbalik daripada PCOS ataupun PMOS tu. Dia ingat telur dia banyak tersimpan tapi sebenarnya telur dia dah teramat-amat sedikit. Tu yang kita panggil premature ovarian failure ataupun the menopause usia muda, umur 30 dah berhenti dah period dia. So ramai juga yang tersilap bila dia ingat ni PCOS je ni. Sebab biasa kan PCOS sekali bila kita buat scan, kita tengok telur tak banyak, pula ujian darah dah rendah result telur tu. So dia jadi premature menopause. So kena check. Sebab perempuan tu kena period setiap bulan. Dia tak boleh tak period. Kalau dia mengandung je ataupun dia dah ataupun dia dah putus haid, dia dah menopause, tak apa. Tapi kalau tak, dia kena period setiap bulan. So kalau tak period setiap bulan tu kena check kenapa. Okay, so kalau macam tu, macam mana, apakah macam proses pemeriksaan atau ujian yang doktor buat untuk Mereka yang detect, ada detect orang yang ada PMOS? So selalunya bila dia datang kita akan tanya background dia. So bila dia balik usia, macam mana kitaran haid dia, berapa hari dia period, and then lepas dah dapat background dia, kita akan periksa dengan scan. Okay. So kalau wanita tu dah berumah tangga, selalunya kita akan scan bawah di mana buat transvaginal scan. Kita masukkan scan dalam faraj supaya kita nampak uterus dan ovary dengan lebih jelas. Lepas tu kita akan couplekan dengan ujian darah. So ujian darah kita tengok hormon dia, kita tengok hormon result telur dia yang AMH tu. Termasuklah kalau hormon yang lain macam thyroid, prolactin, FSH, LH. Itu antara ujian-ujian hormon yang lain yang kita akan buat untuk bantu diagnosis kita. So basically once kita dapat everything dan detected daripada transvaginal scan tu, nampak ada polycystic lah. Dia tengok kat ovary tu kita nampak apa? Kita nampak ovary tu ada banyak folikel-folikel di mana folikel tu banyak lebih daripada 12, 15 folikel kat setiap satu ovary tu. So then kita rasa macam PMOS puan, and then kita buat ujian darah untuk confirmkan lagi. Betul? Okay. Boleh tak kalau ada orang tu dia ada PMOS tapi kitaran haid dia still normal? Masih boleh. Bermaksud dia mungkin tak ada dia punya sindrom tu under control. Maksudnya dia punya PMOS tu is under control. Maksudnya ada telur yang besar, ada ovulasi berlaku setiap bulan, period dia datang. Tapi katakanlah kalau dia kahwin, dia bahagia, dia put on weight kan. Okay. Husband ajak makan mamak je dalam musim bola, nak tengok bola. So dia tambah berat. So kata dia akan selalu kata, dulu sebelum kahwin berat badan saya okey, period saya lancar. Dah kahwin suami saya ajak makan. So dah naik 5 kilo, ada yang 10 kilo. So kata itu tanda bahagia. Okay. Dan masa tu dia kata period dia tak regular. So then kita check, okay. So dia bermaksud PMOS dia dah out of control, dia tak dikontrol. So bermaksud telur dia makan masa yang lebih lama untuk matang, untuk ovulasi berlaku. Okay. So itu yang macam darah tinggi juga, sekali kita makan ikan masin dan tak jaga, dan blood pressure kita shoot up. Makin naik. Tapi kita ada kecenderungan tu. Macam tu lah. Okay. Alright, so ramai wanita yang kalau mengalami PMOS dia risau sebab susah nak hamil.
Sejauh mana perkara ni benar, Doktor? Betul, sebab memang PMOS boleh mengganggu dengan kita punya kesuburan. Sebab apa isunya berlaku adalah kita punya telur tu lambat matang. Jadi ovulasi tak berlaku ataupun lambat berlaku. So kita tak tahu bila actually waktu subuh kita. So kat situ yang sukarnya. Ada juga telur tu tak matang-matang. Dia kecil je. Dan sebab hormon tu tak stabil menyebabkan tak ada ovulasi berlaku, maka tak boleh berjumpa dengan sperma lah. Okay. So tapi kita kena tahu wanita yang ada PMOS ni dia punya prognosis dia bagus. Ramai yang berjaya pregnant sebab telur tu ada. Berbanding dengan wanita yang tak ada telur. Telur ada, kita hanya bantu kena matangkan telur dia, kena stabilkan hormon, matangkan telur dia dan bantu dengan penempelan. Macam tu lah. So masih good prognosis, ramai yang PMOS berjaya pregnant. Sebab ada yang kata, doktor, maksudnya saya ni mandul ke? Tak, not really, not at all. Telur banyak. Okay. So kita kena matangkan dia. I see. Okay, kalau macam tu, untuk orang yang nak mendapatkan zuriat yang mempunyai PMOS, apakah pilihan rawatan dia? Okay. So of course kita akan kena go through dia punya lifestyle, tengok dia punya BMI dia macam mana. So kalau boleh kita nak BMI yang normal antara 20 hingga 25. So kita tengok kalau weight dia tinggi, kita usually advise dia okay cuba turunkan berat dan 5%, selalunya dalam 3 hingga 5 kilo. Tak payahlah berat masa nak darah dulu. Tu macam sengsara, mana ada orang kahwin jadi kurus tu, tak sedih lah tu kalau macam tu kan, macam tak happy je. Selalu orang kahwin mesti berat dah akan naik. Tapi jangan naik banyak sangat. Itu saja. Dia kadang-kadang naik turun yo-yo. So then kita kata okay turunkan berat. So macam mana turunkan berat, tengok dia punya lifestyle dia, pemakanan dia, banyakkan protein. Okay, senang lah cakap kan, banyakkan protein, kurangkan carbs, makanan yang sedap-sedap tu kena kurangkan processed food, banyakkan buah-buahan, sayuran. Orang kata diet apa yang sesuai, selalunya orang panggil Mediterranean diet. So kalau nak betul-betul nak cantik diet tu, ikut diet yang tu, di mana dia ada banyak protein and then dia banyak sayur dia berwarna-warni. Lagi banyak sayur yang berwarna-warni lagi bagus. Kurangkan carbs. So dia punya nasi tu kena kecutkan sikit. So itulah pada masa sama. Dan kita jumpa doktor, buat check betul ke PMOS. Make sure husband punya sperm pun okay. Kadang-kadang dia ingat dia je, padahal husband perempuan pun je. betul. Banyak yang kata husband tak check. So then kalau betul, and then kita mungkin boleh buat rawatan fertility dengan ubat pil macam Clomid or Letrozole, or even dia boleh buat IUI. Tapi ada juga PMOS tu telur dia jual mahal. Macam mana pula tu? Itulah. Jual mahal benar. Dah turun berat badan dah, BMI dah cantik, dah makan dah jaga cantik. Bagi Clomid telur dia buat tak tahu je, tak naik pun. So then kita naikkan lagi dos, tak naik juga. So tu memang jual mahal. Minta maaf lah puan, telur puan mahal. Okay. So itu kita tak ada option yang lain selain pada ubat rangsangan dengan suntikan hormon. So tu yang buat IUI ataupun IVF. So itu yang terjadilah bagi mereka yang telur mahal. Telur dia telur LV. Wah, interesting. Terus LV. Interesting, ada telur grade lain-lain Alright. Kalau macam tu, bila kita dah bagi rawatan apa tu semua, boleh sembuh sepenuhnya tak daripada PMOS ni? So boleh sembuh ataupun perlu benda ni actually sepanjang hayat dia perlu entertain benda ni. So itu adalah satu kenyataan yang sedih lah. Ramai yang tanya, doktor saya dah sembuh, ovary saya PMOS lagi ke? Ovary saya macam PCOS lagi ke? Sebab sebenarnya dia adalah keadaan sepanjang hayat. Cuma kita kena control dia. Kita ada tendensi jadi telur tu tak matang, period tak regular. So ramai yang kata, oh saya dah sembuh, ambil suplemen ni, ovary saya dah, telur dia dah kurang. Tak, dia tak macam tu. Dia adalah sepanjang hayat. Cuma kita kena control dia. Tetapi kita kena bagi tahu mereka yang kita diagnose PMOS ni, dia adalah macam satu warning awal. Di mana dia kena berjaga-jaga. Sebab mereka ada tendensi boleh dapat kencing manis diabetes masa pregnant. Ataupun risiko kencing manis masa
usia macam 40-an 50-an nanti. So dia dah tahu macam tu, dia kena adopt healthy lifestyle daripada awal lagi. So dia dah dapat warning awal daripada orang yang tak ada warning, tiba kena Betul. bak sekali kan. Betul. So that's how kita tengok PMOS ni. Betul. Faham? Gaya hidup macam mana yang kena ubah tu? Untuk saya ke Cik? Aduh. Untuk kita semua. So tak boleh Malaysian diet, tak boleh Tak lah. boleh, Mediterranean diet lah ya. Mediterranean diet. So betul. So pemakanan tu yang penting. Macam tadi tu Mediterranean diet, protein, sayuran, buah-buahan, elakkan processed food. Macam simple processed food, simple sugar tu kena kurangkan. Exercise 3 kali seminggu 30 minit. And then cukup rehat, cukup tidur. Pastikan period tu datang setiap bulan. Sebab itu yang penting, itu thermometer kita. Itu kita punya apa orang kata, Tahu macam badan punya detector lah. detector lah. Apa macam exercise pula? Exercise pula dia perlukan cardio dan juga weight training. Cewa. Itu prescription untuk saya juga. Oh, weight training pun kena juga Sebab nak maintain muscle. I So ramai orang naik kat treadmill je kan. Yeah. Tapi sebenarnya kita kena tak cukup untuk muscle kita. We need to have weight training untuk maintain muscle kita. That's why penting ada protein. Yes. And balanced diet Ya, punya betul. intake lah ya. Selain Clomid untuk fertility apa tu semua, bila pesakit PMOS ni ada masalah lain-lain, dia perlu makan ubat lain juga doktor? So basically katakanlah dia nauzubillah dia dah ada kencing manis. So sometimes dia kena makan ubat kencing manis jugalah. Lifelong jugalah. Lifelong juga pun kena control. So dia kena jumpa dengan doktor endocrine, doktor yang jaga kencing manis, sama ada nak ambil metformin. So sebagai insulin punya Sensitizer. ya betul. So untuk naikkan. So kita kena refer to endocrine Ya juga juga lah. kalau dia ada tu. Kalau ada kolesterol, so dan kena tengoklah juga sebab dia ada isu nanti boleh dapat apa ni orang panggil cardiovascular disease kan, menyebabkan sakit jantung, darah tinggi, kencing manis semua. Faham. Betul. Tapi kalau dia masih single, saya ada because period saya tahun saya tak nak, saya belum lagi berumah tangga, saya belum lagi plan untuk. Dan kalau period dia tak regular, dia boleh ambil macam pil perancang. Orang kata pil perancang kan, tapi sebenarnya lebih kepada nak stabilkan hormon dia. Betul. Supaya dia Regulatekan dapat hormon period. dia supaya dapat period yang Betul. tiap-tiap bulan. Betul. Okay. Alright. So, kita sampai ke akhir segmen kita. Okay. Sebagai penutup lah. Okay. Apakah nasihat doktor kepada wanita-wanita yang mengalami simptom PMOS ni tapi masih belum pergi dapatkan pemeriksaan? Okay, so sebenarnya kalau ikut guideline kan, kalau mereka yang ada simptom-simptom ni dah berumah tangga tapi belum ada zuriat lagi, kita galakkan diorang datang selepas setahun mencuba. Kalau boleh datang awal sebab kita tahu dengan fertility ni dia ikut usia wanita tu, especially kita ada biological clock. Jangan tunggu bila dah hujung-hujung lewat 30-an baru datang. Jangan kata macam you tahu Ultraman kan, ada lampu kat situ. Ya. Jangan tunggu macam tu baru datang. Dah dah nak betul. habis dah bateri. Sebab by that time mungkin walaupun telur banyak, kualiti telur dia dah berkurang ataupun dia ada sakit-sakit yang lain. Kencing manis ke, ada fibroid pula, ada nauzubillah ada cyst pula. So kita tak nak banyak benda dalam untuk nak rawat fertility. Sebab ramai yang tunggu, mana tahu ya, tapi sebenarnya yang menunggu itulah yang akan memberi kesan kepada outcome rawatan fertility. Macam mana canggih pun lab kita, macam mana canggih pun ubat kita, dia tak boleh outdo usia kita. Biological clock kita. Sebab tu orang kata tak ada ubat untuk penuaan kan. Betul. So ini antaranya. So mohon Benjamin datang Button awal. lah. Jadi Benjamin Button. Reverse back. Betul. So mohon dah check awal, and then selalunya tak semestinya kena buat rawatan fertility. Mungkin daripada lifestyle, kena bantuan dekat situ. Tengok ada yang kena jumpa dietitian, ada yang
dia lebih bersemangat bila dia dah check semuanya okey kan. So dan dia dapat momentum kat situ. Adanya hanya perlukan improve dia punya lifestyle, weight loss sedikit dan dia dah control dan dia boleh mengandung secara natural. Tapi siapa yang tak, kita akan start rawatan macam Clomid, pil sahaja ataupun kita tahu tengok telur dia jenis LV tu ke dan sama ada Boleh memerlukan. plan awal untuk Ya, buat betul, apa. betul. Okay, very good. Alright, so untuk penonton semua, macam mana diorang boleh dapatkan rawatan dengan doktor? Okay. So, bagi mereka yang nak check ataupun nak mulakan as a first step, ataupun nak teruskan balik rawatan yang pernah diterima dulu, boleh buat appointment dekat Hospital An-Nur, Hospital Pakar An-Nur di Bangi, Dekat Bandar Baru website Bangi. boleh. Boleh jumpa, nampak Dr. Salihah. Ataupun boleh jumpa dekat Sofia, Ya. Pusat Kesuburan Sofia, tepi An-Nur tu. Tepi An-Nur je. Okay. Okay. Terima kasih banyak Dr. Salihah Terima atas kasih, perkongsian sama-sama. yang sangat ringkas, padat, tepat, senang difahami. Alhamdulillah. Okay, terima kasihlah jemput. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.